berdasarkan maklumat yang diberikan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, statistik remaja hamil luar nikah bagi negeri Selangor bagi tahun 2023 adalah sebanyak 799 kes. Manakala setakat September 2024, Selangor mencatatkan sebanyak 555 kes, iaitu kategori umur 10 hingga 14 tahun sebanyak 13 kes, 15 hingga 17 tahun. Selamat sejahtera, Cik. Nama apa ya? Selamat sejahtera, nama saya Sasikala. Pada pendapat anda, apakah punca utama berlakunya kahwin bawah umur dan mengandung awal dalam kalangan remaja? Pada pendapat saya, kesan utama ialah remaja. Mereka mungkin terpaksa berhenti sekolah awal dan kehilangan peluang pendidikan. Mereka juga tidak begitu stabil dari segi emosi dan juga fizikal untuk memikul tanggungjawab yang besar begini untuk umur mereka. Saya rasa kahwin awal ataupun awal pregnancy awal ni akan jejaskan kehidupan dan juga masa hadapan mereka. So untuk betulkan benda-benda ni, saya rasa mereka perlu ada bimbingan daripada ibu bapa mereka dan juga guru, kerana mereka adalah remaja dari umur 13 ataupun 17 macam tu. Itu pendapat saya. Video ini sangat penting untuk assignment kita. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Cik, apakah nama anda? Nama saya Archana. Pada pendapat anda, apakah punca utama berlakunya kahwin bawah umur dan mengandung awal dalam kalangan remaja? Saya rasa, in my opinion, remaja yang pada masa ini tidak mencukupi pendidikan seksual dan tidak mengetahui tentang apa masalah kalau dia orang mengandung atau kahwin bawah umur. Dan saya rasa parents juga menjalankan peranan yang baik supaya memeriksa apa aktiviti atau apa perjalanan yang dia orang telah melakukan in their life. So parents should take care of their children and the children's activity, what they have been into, and sebab banyak parents involving asyik kerja saja. So saya rasa ibu bapa juga bertanggungjawab untuk mengetahui tentang anak-anak mereka. Terima kasih, Puan. Sama. Hai Encik. Hai, Nama apa ya? nama saya Sofia. Saya nak tanya satu soalan, boleh tak? Boleh. Pada pendapat anda, apakah punca utama berlakunya kahwin bawah umur dan mengandung awal dalam kalangan remaja? Okey, soalan yang punca utama ya. Saya rasa antara punca utama ialah kekurangan pendidikan seksual. You know, like when they don't know about those things. Lagi sebab topik tu dia macam biasanya masyarakat tak tekankan sangat, you know, dekat anak-anak mereka. So saya rasa antara sebab orang hamil bawah umur ialah kerana mereka kekurangan pendidikan seksual dan mungkin orang sekeliling mereka macam rakan sebaya, you know, pengaruh rakan sebaya yang tak elok, dan mungkin mereka ada masalah keluarga atau, you know, macam-macam lah masalah yang begitu. Dan saya rasa disebabkan benda-benda tu lah perkara macam ni berlaku antara masyarakat golongan tu. Jawapan anda sangat penting untuk assignment kita. Sekian, terima kasih. Okey, sama-sama.